Pilot, Vios Pari HEV. Kalau nak jual tak laku juga ke? Dia masalah gini. Untuk hybrid, HEV is a nombor 2 sebelum keluarnya EV. Dengar betul-betul. Yang pertama, pembuatan kereta dengan petrol. Adanya petrol berjalan, kereta cantik, ini berkurung lama. Keluar diesel. Dia twin dengan diesel, bergaduh dengan diesel. Satu ketika diesel dulu dikatakan minyak terlalu murah. Harga minyak bukan macam minyak sekarang sampai 5 ke 6 ringgit. Bukan. Diesel dulu zaman 30 tahun yang lepas, 25 tahun yang lepas, kalau minyak tu RM2, diesel tu RM1. Separuh daripada, it's almost separuh. RM1 4%, sehingga 3%. Separuh daripada petrol. Sebab diesel ni kira minyak potong, minyak cemar, nampak cemar, tak cantik kan? Mama gigit ni. Hitam belekit. Jadi diesel dulu ni orang tak pandang minyak ni sebab dia terlalu murah. Dan kereta ni dipakai oleh Mitsubishi. Mitsubishi lori Canterguard. Mitsubishi orang panggil B35. Mitsubishi yang lama 1998, 1996. Masa ni diesel minyak separuh daripada petrol. Ramai beli diesel ni pasal minyak dia murah. Dengar betul-betul. Dengar murah, lepas tu enjin dia mudah kotor, mudah cemar pasal minyaknya cemar. Kan? Okey. Sekarang lepas tu keluar pula HEV. HEV yakni hybrid. Yang mana Toyota yang keluar dulu. Untuk tahun 90-an, masa tu dah ada HEV. Hybrid. Lepas tu Honda pula buat hybrid. Pertama dia buat hybrid yang dijangka meletup. Kau tahu kereta apa? Honda Insight. Honda Insight dia masuk testing. Lepas tu masuk pada Civic pula. FB. Lepas tu masuk pula kepada yang seterusnya. Honda Insight bagi saya gagal. Satu ketika kerajaan ni nak bawa tentang green world ni. Alam sekitar yang hijau ni dah lama dah. Engine green dulu dah tahu engine green kan. Green engine. Dah lama dah. Siring dah buat dah lama dah. Tapi benda ni macam di kocak-kocak sana, kocak sini, kocak sana, kocak. Lepas tu geng, kau tengok bagi saya gagal lah untuk dapatkan green engine ke sebagaimana. Dia akan masuk kepada hybrid tadi. Hybrid ni maknanya dia menjimatkan minyak. Dan hybrid tidak ada untuk diesel. Geng, aku nak cerita Insight keluar untuk Honda. Keluarnya Insight ni, kerajaan dah offer untuk Honda bina satu kilang untuk buat hybrid je. Sebab masa tu Honda dengan Toyota dia berlawan tu. Jadi dia bagi dekat Honda dulu. Apabila Honda tu dia tak nak buat. Dia bagi tu free macam EV sekarang. Untuk tahun yang pertama road tax macam ni. Untuk tahun yang kedua road tax macam ni. Ataupun insurans macam ni. Setelah dapat kat tahun keempat dan kelima, insurans akan jadi mahal. Road tax akan jadi mahal untuk EV. Okey, kita move dulu kepada Insight. Kegagalan Insight. Honda Insight dulu 90,000. Dijangka kereta tu akan menjadi 111,000, 115,000. Dropnya 20,000 sebab dia nak try, nak testing Insight ni macam mana. Pada awalnya Insight ni memang padu, you mari. Akan tetapi Honda tak yakin akan kelebihan hybrid. Sebab itulah kalau kita tengok ketidakyakinan Honda, ketidakyakinan Toyota adalah receive value. Kita panggil dulu receive value. Sekarang kau panggil resale value. Receive value dia ada dua. Satu, penerimaan value untuk kita repair. Kereta ni rosak, macam mana nak repair. Yang kedua, baru penerimaan value yang kita nak jual balik. Dia dua. Balik kepada resale value. Untuk hybrid, dia akan menjadi tahap yang ketiga keturunan dia. Tahap yang pertama, petrol. Katalah harga 100,000. Turunnya 20%. Jadi 80,000, betul? Untuk 100,000. Untuk jenama diesel, dia akan turun drop. Harga diesel lebih murah. Drop akan turun 30%. Mungkin dia akan menjadi 70%. 70,000 lah kalau nak jual balik dalam masa 2 tahun ke 3 tahun contoh. Dan untuk hybrid, dia akan turun lagi menjadi 60%. Geng, apabila electric car masuk,
sudah semestinya resale value dia akan drop lagi below 50%. Maknanya betul lah yang kita cerita, mana-mana platform yang saya tengok kat Zoom ke, kita tengok kepada platform-platform yang besar ke, apabila masuk EV, dalam masa bukan 2 tahun, bukan setahun setengah, less than 1 year, 6 month je, dia akan turun below 50%. Sebagai contoh, bila tak nak ambil kereta-kereta EV sekarang, daripada 120,000 drop 60,000 pun tak berani. Maknanya harga akan drop lagi. Sebab kalau dia beli kereta tu, dia cepat drop lagi. Maknanya untuk ambil kereta, kita nak jual balik dalam masa 3 bulan. Kalau gagal jual 3 bulan, kita akan kerugian. Yuska akan kerugian ataupun break-even. Akan tetapi untuk model EV dia akan drop lagi, bukan break even, break menjunam, break Rambo lagi, menjunam lagi. Tak sempat nak break, terus rugi bukan 5,000 bang, rugi bukan 3,000, rugi mungkin 15 ke 20,000. Kau nak tak ambil 60,000, tak jual 3 bulan, drop lagi harga, break even 50,000 jual, rugi 10,000, tak boleh juga jual lagi. Maknanya kita tak sanggup nak tengok berapa deeper and deeper dia. Dia tidak ada tahap deeper and deeper. Dia duduk kat situ. Ini market yang buat tau. Ini market yang buat. Bukan saya, bukan jenama, ini market Malaysia. Jadi saya nak bagi tahu, petrol dia drop price sikit je. 20%, diesel dulu diesel sekarang dah out of story. EV pula masuk, dia drop dalam 30% atau 40%. Dan EV, dia drop tak ada percentage. Dia drop habis. Sebab ini yang paling bahaya. Ibarat telefon, baik buang daripada repair. Telefon, baik buang daripada repair. Kau tengok telefon kau tu. Faham kan? Maka itulah sejarahnya. Saya nak cerita hybrid tadi. Kenapa hybrid harga tinggi? Apabila second hand dia lebih rendah daripada petrol. Ini cerita dia. Lepas tu kau nak tambah pula cerita EV, dia lebih tinggi, dia lebih bawah daripada hybrid. Ini cerita dia. Jadi market ni kau tak boleh simply cakap akan bagus. This is the market. 30 tahun babe. 30 tahun. Lebih 30 tahun pengalaman saya. 30 tahun. Kita boleh nampak benda tu. Faham ke tak? Faham kan?